Ini adalah cara macam mana tuan-puan nak elak daripada kita kena scam dengan simpanan dan pelaburan emas. Kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni boleh jadi rujukan untuk masa akan datang. Yang pertama tuan-puan, asas menyimpan emas adalah beli emas, dapat emas fizikal. Kalau ada satu company yang tawarkan pelaburan simpanan emas kepada tuan-puan, tapi tak dapat emas fizikal dekat tangan macam ni, ia agak berisiko. Kalau saya akan lari jauh-jauh, saya tak akan menyimpan dengan company tersebut. Yang kedua tuan-puan, ingat, emas ni dia tak ada pendapatan. Kalau tuan-puan beli emas macam ni, dia tak ada keuntungan bulanan ataupun tahunan. Keuntungan dengan emas ni, dia hanya buy low, sell high. Itu sahaja apa yang diceritakan dalam buku Wang Emas daripada guru saya Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Untuk dapat profit dengan emas, beli harga rendah, jual harga tinggi. Cuma nak beli harga rendah ni tuan-puan, beli sekarang. Harga tinggi bila? 3 tahun akan datang. Jadi kalau tuan-puan amalkan perkara ni, barulah tuan-puan tak kena scam dengan pelaburan emas. Jadi ingat tuan-puan, nak menyimpan emas, cari company yang dah lama bertapak dekat Malaysia. Macam saya sendiri, saya adalah penyimpan emas di Public Gold. Ini adalah item emas 100 gram keluaran Public Gold. Jadi kalau tuan-puan nak menabung emas di bawah bimbingan saya dekat Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah ni. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.